Hanif Khatri tampil mengulas dakwaan Rafizi Ramli berhubung kemungkinan adanya campur tangan melibatkan pejabat Perdana Menteri dan SPRM dalam urusan parti. Hanif berkata, jika benar wujud salah guna kuasa dalam urusan parti, pihak yang sepatutnya membuat aduan adalah individu atau pemimpin PKR yang mendakwa menjadi mangsa ketika itu. Kalau betul apa dia cakap, sepatutnya dia yang buat laporan, bukan bercakap dalam TikTok mengarut macam ni. Dalam podcast terbarunya, Rafizi mendakwa beberapa anggota PKR menjadi sasaran siasatan SPRM, termasuk mereka yang bertanding menentang Nurul Izzah Anwar dalam pemilihan parti baru-baru ini. Sementara itu, Presiden MCA memberikan isyarat bahawa MCA tidak akan menyertai Perikatan Nasional PN kecuali jika PAS membuat perubahan dramatik dalam dasar dan pendekatannya. Katanya, jika PAS mahu menarik MCA ke dalam PN, ia mesti buktikan bahawa ia telah berubah secara asas, bukan sekadar retorik. Mengenai krisis kepimpinan bersatu, penganalisis politik Dr. Mazlan Ali menegaskan bahawa Hamzah Zainuddin tidak perlu mengikut desakan bersatu bahagian Kuala Terengganu yang mahu beliau beralah dalam kemelut parti. Kalau parti serius mahu selesaikan masalah, semua pihak perlu duduk berbincang, menilai punca masalah dan bertanggungjawab secara kolektif. Menekan Hamzah seorang sahaja bukan jalan penyelesaian, tegas Dr. Mazlan. Sementara itu, Ketua Bahagian Bersatu Port Dickson, Cikgu Bart, akan memulakan jalan kaki solo dari PD ke JB sebagai protes terhadap kepimpinan Muhyiddin. Dalam misi berjalan kaki itu, beliau akan mendedahkan satu persatu isu dalaman bersatu di setiap hentiannya. Pendedahan itu termasuk dakwaan penyelewengan dana dan projek KCOM serta kontroversi dana pilihan raya Sabah. Seorang penulis, Nihar Dias, dalam satu rencana telah menggesa Muhyiddin Yassin berundur bagi menyelamatkan masa depan bersatu. Katanya, berundurlah dengan bermaruah sebelum anda diheret turun pentas. Guys, teruskan sokongan anda kepada Politico untuk perkembangan politik dan ehwal semasa. Sila like, share dan subscribe politico.my.